Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube Shorts channel. So, video YouTube Shorts channel kali ini aku akan buat video untuk korang semua. Hi guys, aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Okay, macam ni. Hi guys, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sulaiman bin Abdullah. Tahun ni saya berusia 17 tahun dan saya berasal daripada Hospital Selayang, Selangor. So, aku orang Selangor. Okay, korang tak tahu aku orang apa. Okay, aku cerita lah. Aku sebenarnya orang Selangor, asal dekat Selangor. Bukan orang JB. JB tu dibesarkan di Johor Bahru JB, Kampung Melayu Majidi. Okay, itu je aku dah cakap. Aku dah memperkenalkan diri aku kan. Okay, korang, okay, yang baru masa tu jangan lupa, aku nak cakap awal-awal, okay. Nanti korang tak terlepas pandang, okay. Aku cakap, okay, macam ni. Yang baru masa tu jangan lupa tekan subscribe kat tepi ni. Subscribe, like and share. Lepas tu korang komen di ruangan tepi tengah-tengah ni, okay. Nanti aku akan baca komen-komen korang semua, okay. Korang support lah aku, tanda support. Korang follow, support aku daripada awal sampai lah ke akhir, okay. Thank you so much yang support. Yang support fans-fans aku, support lah aku. Korang ni jangan tak support. Aku ni dah penat-penat buat video untuk korang, okay. Thank you so much. So, InsyaAllah aku akan konsisten buat video esok. InsyaAllah aku akan buat video kalau aku rajin buat video lah. Kalau aku tak rajin mungkin aku tak buat video. Tapi insyaAllah aku akan buat video untuk korang. Aku akan bersemangat. Aku akan keyakinan kena ada untuk buat video. So, tapi korang support lah aku Aku tak boleh buat video banyak sangat korang. Sebab takut memory full. Aku kena buat jarang-jarang. Aku kena buat video jarang-jarang. Baru aku boleh. Esok insyaAllah aku akan buat video. Esok aku akan buat video. Lepas tu bulan 5 aku akan buat video. Itu je. Aku tak boleh banyak sangat buat video. Nanti memory full. Aku kena beli tingkat memory. Baru boleh kan. Okay korang. Korang support lah aku. Korang dah makan ke belum? Selamat petang korang. Korang dah solat asar ke belum? Sekarang dah pukul 4.51 petang. Korang dah solat asar? Solat asar. Dah. Kalau belum solat asar, lepas tengok video aku ni, korang solat asar. Korang dah makan petang ke belum? Tadi tengah hari korang makan tengah hari apa? Tengah hari tadi korang makan apa? Cuba komen kat tepi ni. Nanti aku akan baca komen-komen korang. Korang ada tips untuk menghilangkan jerawat ni tak? Jerawat aku berketul-ketul lah. Korang ada tips tak? Korang ada idea tak? Cuba komen di ruangan tepi, okay? Nanti aku akan baca komen-komen anda semua, okay? So, kita dah sampai perakhiran video. Kita dah sampai penghujung video. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Aku akan buat video yang menarik selepas video ini. Esok ke lusa insyaAllah aku akan buat video. Aku akan konsisten tapi tengok macam mana. So korang macam biasa, jangan lupa tekan subscribe, like and share. Lepas tu korang komen di ruangan tepi tengah ni. Nanti aku akan baca komen-komen korang. Okay, video kita akan penutup video di sampai sini, okay. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye, tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.